Guys, dekat Senayan ni guys, apa yang saya nampak dia ada apa tu kawasan perindustrian Senayan Tech Valley lah, Anstech lah. So situ adalah kawasan perindustrian yang sangat besar yang mempunyai ribuan pekerja guys. Ribuan pekerja, jadi demand untuk sewa guys. Sewa rumah kan, kalau korang tahu tak, kalau korang boleh sense itu peluang kan. Demand untuk rumah sewa sangat tinggi guys, sangat tinggi. Kalau berkeluarga, of course dia akan cari rumah, sebiji rumah untuk sewa guys. Tapi kalau dia bujang, dia kerja dekat kawasan industri tu, of course dia akan cari bilik guys. Jadi dua-dua ni akan demand ni sangat tinggi, sama ada sewa bilik ataupun sewa rumah. Kalau korang perasan lah guys. Jadi kalau korang nak membuat bisnes sewa dekat kawasan Senayan ni, memang sangat bagus guys. Memang sangat bagus. Itu short term lah, short term. Kalau long term lain guys. Ini kita bicara pasal short term. Betul guys. Kalau nak try, just survey satu hari, survey tengok berapa ribu pekerja-pekerja kat keliling Senayan ni. Dan rumah pula memang tak cukup guys. Memang tak cukup sampai diorang terpaksa sewa luas Senayan guys. Terpaksa jalan jauh sikit daripada tempat kerja guys. Jadi kalau korang berminat guys nak buat bisnes rental bilik ataupun rumah dekat Bandar Seri Senayan ni guys, bolehlah contact saya guys. Saya boleh suggestkan rumah-rumah yang sangat sesuai untuk korang buat bisnes ni guys. Okay guys, Assalamualaikum.